kawan-kawan. Tengok ni. Media Prima datang ke SKKBSR. Kira 2025 dimulakan dengan pengalaman paling manis kru-kru TV PSS SKKBSR. Sekolah kami telah dipilih untuk mengisi slot program Sekolahku Didik TV&TV 7. Menurut Encik Syukri, penerbit Didik KPM, bahawa pemilihan SKKBSR berdasarkan nama sekolah yang dicadangkan oleh KPM berkaitan pendigitalan khasnya TV PSS. Nampak seronok kan? Tapi percayalah, untuk mencapai ke tahap ini, banyak onak dan duri kami telah tempuhi dan ianya mematangkan kami semua. Jom, kita tonton kisah anak-anak TV PSS dalam sebuah cerita pendek bertajuk Meniti Cerik Menuju Gemilang. Jom! Nama saya Rafiq, kru TV PSS SKKBSR. Alah bisa tegal biasa, sering tersasul dan tersalah. Kadang-kadang terlupa skrip. Itu adalah perkara biasa yang saya dan kawan-kawan alaminya. Tetapi jangan salah faham, ini bukan kegagalan. Ini adalah langkah pertama kami untuk belajar dan menjadi lebih baik. Mari saya ceritakan bagaimanakah kru TV PSS SKKBSR mengubah kelemahan ini menjadi kelebihan. Jom kita saksikan kisah kami dalam dunia liputan TV PSS. Membuat liputan, menjadi kru teknikal, menulis skrip, kadang-kadang kami pun pandai menari tahu. Ini adalah sebahagian daripada tugasan. Inilah kru-kru TV PSS SKKBSR. Rafiq, Nausyad, Razin, Amar dan ramai lagi. Tengok tu, guru-guru dan pentadbir pun pandai posing tahu. Semuanya sporting. Untuk makluman, kami dari pelbagai latar, ada yang aktif kawat kaki, olahraga, taekwondo, peserta pantun sekolah dan ada juga yang suka bergaya proses model. Yang jadi tiktokers pun ada. Apapun minat dan kebolehan, kami semua disatukan dalam TV PSS SKKBSR dengan moto melahirkan pemikiran yang kreatif, kritis dan inovatif. Ianya juga selari dengan konsep karamah insaniah membentuk murid berkepimpinan. Hyperaktif sungguh mereka ni. Mana boleh duduk diam. Berlari pagi dan petang. Lawan taekwondo. Yang suka berpantun pun ada. TikTokers jangan cakap lah. Ramai follower. Inilah keluarga besar kami. Dari pentadbir, guru-guru dan murid bersatu dalam TV PSS SKKBSR. Inilah tugasan pertama kami, pertandingan video kreatif budaya masyarakat setempat. Pengalaman yang sangat seronok, menjelajah ke perkampungan orang asli dan ke kampung tua, merungkai sejarah orang asli, merasa makanan tempatan nasi ambeng. Keputusan pertandingan yang ditunggu-tunggu dah pun keluar. Namun kami tidak berjaya mendapat top 3. Jujurnya kami agak sedih. Nasib baiklah guru penyelaras menasihatkan kami agar bersabar dan bangkit kembali. Kami kembali bangkit. Langkah pertama adalah dengan makeover studio TV PSS SKKBSR. Dari sebuah bilik store, secara bergotong royong kami siapkan bilik ini. Ternyata sikap rajin, bertanggungjawab dan tolong-menolong itu makin menembal dalam kalangan kami. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Benda yang susah akan jadi mudah. Tada! Jom kita lihat transformasinya. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Dengan adanya Rusu Studio, harapan pada 2024 ini kami dapat giatkan lagi penghasilan video. Dibahagikan kepada beberapa bahagian utama seperti konten dan green screen. Terdapat seksyen OOTD, tempat rakaman serta galeri kejayaan. Lebih banyak kategori pertandingan dapat kami sertai. Serta bolehlah semua warga sekolah gunakan studio ini untuk penghasilan video PDP dan sebagainya. Misalnya untuk pasukan nasyid, kelas agama petang, pertandingan nyanyian, lisensi buku dan banyak lagi.
Inilah hasilnya, berkat kerjasama semua. Studio dapat disiapkan walaupun tidak lengkap tapi cukup sempurna di mata kami. Sementara itu, kami teruskan usaha menghasilkan liputan aktiviti sekolah. Seronok dan pada masa yang sama, kami dapat memperbaiki mutu pengacaraan kami. Liputan peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa dapat disiapkan dengan jayanya pada tahun ini. Pelbagai pengalaman dapat kami manfaatkan untuk meningkatkan kemahiran, memperluaskan perspektif dan mencapai kejayaan dalam pelbagai aspek berkaitan bidang penyiaran. Segenap pelusuk kampung daerah kami kunjungi demi untuk liputan terbaru warga SKKBSR. Baru-baru ini, kru TV PSS SKKBSR telah menyertai program Jelajah Sinar Harian Peringkat Kebangsaan bertempat di SMK Puteri Seremban. Kami nekat akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memenangi pertandingan video yang diadakan. Alhamdulillah, kami telah dinobatkan sebagai johan kategori sekolah rendah. Bagi pertandingan TV PSS peringkat Negeri 9 2024, saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Zamani telah berjaya mendapat tempat keempat bagi ikon murid TV PSS. Cikgu Yuslan pula mendapat tempat kedua ikon guru TV PSS Negeri 9. Dan paling mengejutkan, Rusa Studio berjaya dinobatkan sebagai studio terbaik bagi kategori sekolah rendah. Amat tidak disangka juga kami telah dimaklumkan bahawa Rusa Studio diangkat sebagai studio terbaik dalam kalangan terbaik keseluruhan. Rezeki juga apabila SKKBSR berjaya memenangi pertandingan Green Challenge Kebangsaan di The Dorset Subang, Anjuran Ayon Malaysia dan Didik KPM berjaya mendapat naib johan. Kategori guru juga Cikgu Islam dapat anugerah Sporting Teacher of the Year dan mendapat hadiah RM400 dan tablet Didik KPM. Alhamdulillah. Kesungguhan adalah pena yang menulis perjalanan dari bawah ke puncak. Setiap berita besar bermula dengan langkah kecil dalam dunia yang tidak terlihat. Bye-bye.